So basically sekarang kita berada dekat event LS2 di mana kita dari sini dah dekat hampir 3 jam kita dengar explanation dia semua, banyak gila produk dia. Tapi untuk kali ni aku nak claim dekat korang semua, first kali kita tak tahu barang mana yang akan masuk dulu, tapi dia akan cakap dia akan start masuk bulan 9. Tapi tak tahulah satu mana produk yang nak masuk. The second thing is adalah harga diorang tak bagi tahu berapa. So mungkin ada di antara produk yang korang akan tengok kejap lagi bila aku tunjuk. Korang boleh letaklah komen kat bawah harga apa yang korang sepatutnya kita jual. Alright, so jom, let's go. Alright, so first kali bila kita datang dekat bahagian depan ni, kita dapat lihat lah it's a carbon Vector 2. Sebab kali ni punya event diorang banyak perkenalkan carbon punya barang lah, which is yang helmet yang aku pakai untuk Advance X. Okay, ni Advance 2 Valiant Gear. Okay, yang aku pakai adalah Advance X. Okay, cumanya untuk Advance X ni benda ni yang paling best aku cerita kat korang lah. Okay, mekanisme dia yang kat sini. Yang ini kalau kita buka, okay, dia masih ada ruang tau. Okay, dia masih ada ruang masih bahagian atas ni. Tetapi untuk yang baru iaitu Advance X Carbon Advance Gear, ni yang baru. Okay, ini yang baru. Ya bang, kenapa bang? Mana bang? Kenapa bang? Mana bang? Ni bang, dia punya mekanisme ni bang, mekanisme tau. Mekanisme bang. Bang, sabar bang. Ni cikgu tunjuk. Valiant Gear. Valiant Gear. Ini yang helmet baru. No. Ambil buku. Potongan tarik. Ni mekanisme the best. Mekanisme yang ni best. Dia punya ni geng, dia terkeluar tau dia punya ni. So dia akan keluarkan sikit. Dia punya lock ni best. Ambil masuk. Lepas tu hang cari tali ni kan. Tarik. Settle bang. So beza aku punya yang lama dengan yang baru ni mekanisme dia. Mekanisme dia lagi smooth, dan yang paling best lagi adalah dia punya ni. Ni kalau aku punya atas ni dia ada ruang sikit tau, tapi tak, ini dia dah memang dah rapat lah. Tekan tu dia settle. Okay, tapi overall yang lain sama. Berat dia adalah 1,700 gram. Sama lah macam yang lepas. Yang lepas punya aku pakai yang tu Advance X Carbon. Ni Advance X Carbon aku punya. Ni Ranger. Tapi Ranger dia tak tahu bila nak buat masuk. Ranger ni jenis modular. Dan best dia pasal Ranger ni, okay, apa yang orang claim tadi adalah bila kita buka dia punya beak tu, okay, macam ni nampak ni. Okay, carbon chin bar. Bila dia buka ni, height dia daripada bawah sampai ke atas ni adalah yang paling rendah dalam market. So kepada geng-geng touring dekat luar sana, korang jangan risaulah, okay, sebab dia paling rendah. So di tangan angin dia tu tak kuat. Alright. Dan ini adalah carbon. Dan kalau macam korang tengok video tadi yang ada main pijak-pijak pecah-pecah tu, okay, it will be ni punya ni lah this punya helmet, iaitu Explorer Carbon. Explorer Carbon ni lah yang tadi kita test dia punya beak. Dia ada apa tadi tu, dia ada material tu, kalau tak pakai material tu dia akan pecah. Tapi kalau yang ini dia tak pecah dan dia tak berderai. So kenapa dia buat macam tu adalah disebabkan oleh feature keselamatan lah. Sebab kalau contoh diorang buat carbon ni, lepas tu ini dia berkecah berderai, dia boleh memudaratkan diri kita. Tapi bila dia buat benda ni, boleh pecah tapi dia tak berderai, so dia akan protect diri kita, kepala lah, barang-barang apa semua. Macam aku cakap korang, kali ni LS2 dia memang buat kerja gila, semua benda nak carbon. Dan yang paling best kali ni dia orang bawa sekali model yang macam ni. Sebab apa? Dia nak bagi kita tengok mekanisme dekat dalam tu, macam mana dia punya operation dia, kat mana dia punya airflow, kat mana nak masuk. So kita boleh cakap dekat sini produk LS2 diorang dah tak takut dah nak cakap produk diorang itu ke ini ke, diorang dah tak ada heran dah. Diorang siap tunjuk terus secara direct. So macam ni korang nampak lah. Okay, dia punya carbon. Dan yang paling best kali, okay, dia punya skru dah tak payah nak ada special tools lah. Korang boleh pusing dengan tangan saja untuk buka dia punya beak. Kalau buka dia punya beak, dia boleh jadi helmet modular yang standard touring lah. Tapi kalau kata korang nak ada beak, boleh pasang balik dia punya beak. So skru dia jadi macam ni. Okay, so kali ni LS2 dia memperkenalkan produk dia. Aku rasa tak ada lagi ramai yang buat bentuk macam ni. Tapi LS2 dia dah tunjuk dah. Tengok ni dekat dalam ni, span-span pun dia dah colourkan kali hijau. So dia bagi tahu lah dekat mana everything, nampak ni. Ventilation dia memang gila lah kali ni. LS2 dia buat kerja gila lagi sekali guys. Nampak ni airflow dekat sini, dia tunjuk everything.
benda next yang aku nak share korang, sekarang ni LS2 diorang dah keluarkan produk untuk soft bag. So this will be diorang punya second year dekat production lah. Okay, tapi yang aku menariknya untuk diorang punya duffel bag, diorang dah ada air release lah. So air release ni function dia apa? Untuk kempiskan bag ni. Selalulah aku pun ada soft bag yang macam ni. Masalah kita bila kita dah ikat, dia akan jadi kembung tau. Dia jadi kembung, jadi besar. Tapi dia akan jadi masalah lah bila kita bawa atas motor. So that punya masalah LS2 dah keluarkan. So dia dah adakan air release lah. Tapi benda ni boleh tutup, boleh buka. Kalau kau buka, air tak masuk juga. So kau tutup supaya dia jadi fully waterproof. Okay, so basically this is the new function yang ada dekat bag LS2. Sangat function. Dan diorang dah keluarkan bag-bag yang boleh bawa helmet, boleh bawa laptop. Okay, semua-semua barang ni akan dikeluarkan secara berperingkat daripada bulan ke bulan. Cumanya apa yang dia dah tunjukkan kita pada day one malam ni, kau tengok sebanyak-banyak ni seakan ada satu persatu start daripada bulan 9. Baik, tadi kita dekat bahagian belah sana, helmet, bag apa semua. So sini kita dekat bahagian kasut. Cuma satu lagi kerja gila yang LS2 buat adalah dia keluarkan kasut riding yang ada teknologi untuk comfort. So comfort mana tah? Kau tengok ni Kau tengok ni. Nama teknologi yang dia pakai ni adalah apa cikgu, nama teknologi dia cikgu? Bukan ni. Flyknit. Bukan Flyknit, kain yang ni apa? Peba. So yang ini Flyknit, bawah ni dia Peba. Peba ni aku pun baru tahu tadi sebenarnya aku pun baru tahu Peba ni teknologi yang banyak digunakan dekat kasut-kasut running macam Hoka, Nike, Asics. Kasut-kasut yang besar-besar ni semua dia dah pakai teknologi tu lama, tapi LS2 letakkan teknologi tu dekat kasut riding diorang. So macam kau tengok aku tekan memang totally lembut gila lembut. Sole dia ni masih, kalau bagi aku lah, sole dia ni dia masih ada rasa kasut riding lagi punya sole lah. Dia tak begitu orang kata apa, macam tak adalah macam kita pakai kasut running betul tu. Kalau kasut running betul tu dia ada comfort, fit lah benda semua lah. Tapi yang ini dia letakkan Peba tu punya. So estimation aku kasut ni sangat sesuai untuk riding dan juga untuk orang kaki jalan lah. So senang kau pakai. Dan paling best sekali dia dah pakai jenis quick release macam ni. So senang lah kita nak pakai, nak tanggal ke apa ke. Okay, aku cakap LS2 ni makin tahun makin gila, makin macam-macam dia nak letak dengan produk dia. Alright, so walaupun kita tengah seronok main off-road, kita tak lupa juga dengan kita punya touring lah. So basically macam kau nampak kat belakang ni, ini adalah baju breakout LS2 untuk geng-geng touring 4 season. Kenapa 4 season? Sebab China kan ada 4 season. So dekat Malaysia tak payah nak acah-acah 4 season lah. Kita 2 season je. Tapi 2 season tu pun parah. Hujan lebat gila-gila. Lepas tu dengan dia punya weather panas gila-gila. So 2 season saja. Tapi boleh pakai lah. Aku pun ada juga jaket-jaket macam ni. Tapi kau betul-betul kena sesuai dengan kau punya keadaan lah. Kalau tak, memang kau akan jadi sauna gila. Okay, so ni breakout punya. Actually untuk jaket ni aku estimate memang akan berat lah. Memang berat lah. Confirm berat. Okay, confirm berat. Dan dia ada banyak poket. Ventilation dia ada 11. 11 kat mana? 2 bahagian tepi. Kita ambil sebelah je lah. Ni 1, 2, 3, 3. Atas ni 4, 5. Bahagian bawah ni 5. So 5, 10. So dekat belakang dia ada exhaust lah. Ni exhaust fan dia. Bukan exhaust fan, exhaust besar belakang dia. Dan belakang dia ada poket lah. So ada poket ni bagi aku is a really good one lah. Ada poket ni sangat bagus. Sebab apa? Senang pilih belakang nak isi barang ke apalah. Untuk seluar ni diorang tadi tunjuk kat tu, dekat screen tadi, dia boleh keluarkan terus. Dan dia ada poket yang besar lah. Ni poket dia. This will be dia punya poket. Dan dia boleh satukan dengan dia punya jaket. So ada zip bahagian belakang ni. Kau nampak ada zip. So boleh attach sekali dengan ni lah. Ni nampak ada zip. So boleh attach sekali. Sorry macam ni. Dia boleh attach sekali dengan dia punya jaket. So dia datang sekali dengan push strap macam ni. So ni will be the jacket.
Okay, bawah tu dia punya seluar. Dekat sini dia dah ada patung. Jadi aku nak explain dengan korang lagi sekali lah. Actually untuk jaket dia yang kali ni, dia best feature dia adalah yang ini kau boleh buka dan jadikan sebagai vest jaket lah. Okay, ni dia ada zip lagi kat sini. Okay, ni ya. Okay, ni dia boleh jadikan vest. So kalau contoh korang tak pakai jaket, korang boleh jadikan dia sebagai vest jugalah. So vest ni boleh gantung macam-macam kat tepi ni. Ini dia dah bagi vest connector strap. So boleh jadi vest, boleh jadi jaket, boleh masuk thermal. Lepas tu ada baju hujan. So memang it's really banyak gila lah. Kali ni aku rasa ini antara inovasi LS2 yang gila juga kali ni. Sebab satu jaket menjadi macam-macam. Cumanya masalah dia adalah Malaysia mungkin praktikal, mungkin tak praktikal, depends on rider lah. Okay, so macam kaki tadi aku dapat cakap dengan korang, ni yang boleh buka macam ni, tetapi poket dia tetap dekat bahagian dalam sini lah. So besar. Okay, ni boleh buka. Dan dekat sini pun ada poket juga lagi satu. Ni. So banyak poket dia, sangat banyak. Dan paling best sekali, ni dia ada tangan protector. Dan ini boleh adjust. Okay, sorry. So guys, ini boleh buka dan boleh adjust. Ni strap dia lah. Okay, ni pun boleh. Dan dia punya zip adalah jenis upside down. Boleh buka. Okay, dan zip dia jenis upside down. Atas dan bawah macam ni lah. Okay, bawah boleh buka, atas pun boleh buka. So senang lah kalau kata kau tak nak buka seluar, tapi kau nak angin lebih, just buka je lah macam ni. Atas pun boleh dapat angin juga. Alright guys, jadi itulah dia beberapa barang yang telah kita sharekan dengan korang semua. Bagi aku, LS2 dia dah start buat kerja yang sangat gila lah. First helmet, kedua dia bagi test media untuk pijak barang dia, dan yang ketiganya pasal jaket, dan yang keempatnya adalah pasal inovasi yang dia bagi. Bagi aku kali ni LS2 memang dia buat kerja gila lagi sekali. Dia buat benda gila lagi sekali. Dia banyakkan dia punya innovation. So korang komen dekat bawah berapa yang korang rasa barang-barang yang aku nak share korang tadi tu, berapa harga yang patut dia jual dekat Malaysia. Sebab kita tahu LS2 barang harga mampu milik dan dia punya safety pun ada jaminan. Jadi sampai situ saja video kita. Jangan lupa komen kat bawah apa yang korang rasa tentang produk-produk inovasi yang telah dikenalkan oleh LS2 kali ini. So thanks for watching. Jumpa korang pada next vlog. Bye bye. Peace yo. Dan guys, LS2 buat kerja. LS2 buat kerja gila.